Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada satu lagi model G2. Okey, ni model dia. Yang ni dia ada switch untuk pilih TIG dengan MMA. Okey, yang ni kalau tengok ni dia point yang tu dia tak terbakar lagi. Masih lagi elok lagi. Relay board dia ni, yang ni masih lagi okey, belum ada yang terbakar. Okey, tapi untuk inverter welding ni aku dapat daripada customer, dia dah usik lah, dia dah usik. Okay, dia ada bekas-bekas solder aku nampak kat sini. Kapasitor ni pun tengok, dia ada solder situ kan. Ni relay ni aku dah tukar tapi kaki dia pendek. Yang asal dia memang dia buat keluar kabel macam ni lah. Ini memang dah usik lah, yang ni memang dah usik. Okay. Satu lagi yang masalah dia, masa aku buka kabel ni dia pasang terbalik, dan kat sini yang ni aku dah betulkan. Asal dia letak macam ni. Yang aku buka dia keadaan macam ni. Dia hitam sebelah sini, yang sebelah sana. Tapi kalau lihat di board ni, dia ada tulis tu positif. Ni positif. Sebenarnya yang hitam ni, yang merah ni sebelah sini. Okey, negatif. Dia ada label juga sebelah sana. Yang warna hitam ni yang negatif. Tapi customer ni dia, aku tak tahu dia dah hantar repair. Okey, yang ni positif sebelah sini lah sepatutnya. Mungkin dia ada repair di tempat lain. Sebab yang ni kalau tengok ni dia dah tukar ni. Ya, asal dia warna orange macam ni. Tapi yang ni dia dah tukar. Yang ni masih original dia. Yang teruk lagi di bahagian control board ni, aku baru perasan. Aku memang sebelum ni aku memang on kipas hidup, tapi supply ke board ni lampu hijau ni, kalau yang sebelum ni lampu hijau ni dia menyala. Maknanya board ni dia tak dapat power. Okey, kalau aku zoomkan lagi, okey, boleh tengok di sini. Okey. DZ3 tu nampak dia dah pecah. Okey, sebab supply ni terbalik, 320 volt sini terbalik. Sini watar sini, yang merah yang hitam ni positif. Negatif pun dia akan terbalik juga. Dia supply yang salah dah masuk ke board control ni lah. Okey, boleh nampak jelas DZ3. Yang ni aku belum buka apa-apa lagi. DZ3 tu dia dah pecah. Okey, bukan tu saja. Ada satu lagi yang aku perasan dekat sini. D apa tu? Okey, nampak ni. Tunjuk. Ni. Ni dia dah short. Okey, dah pecah. Nampak dah pecah. Ni. Dan mungkin ada lagi komponen yang short lah dekat bahagian control board ni. Mungkin ada lagi yang rosak. Jadi agak banyak jugalah kalau nak troubleshoot. Tapi aku akan tukar dulu dua diode ni, dah aku check dulu. Sebab kalau tak boleh repair board yang ni, tak ada gunanya aku repair board yang bawah ni. Ni. Okey, board ni dia supply DC untuk ke bahagian atas ni.
Jadi sebelum repair yang sebelah bawah, kena confirmkan dulu board ni dia okey. Jadi nak kena buka dulu board ni, tukar komponen dia yang sebelah atas. Yang bagusnya di control board ni dia ada tulis nilai. Contoh dia ada tulis nilai part number untuk komponen tu lah. Contoh dia RF9530. Kita tengok di komponen ni sama tak? Sama kan? Atas tu. Yang sebelah atas. Tu 9530 9530 sebelah dia pun sama. Sama. Jadi dia letakkan nilai dia, nilai komponen dekat board ni. Kalau board ni dia tak ada sini. Oh, ada. Yang board ni tak ada. Contoh IC ni LM7812, yang ni 12 volt. Dan yang ni Zener diode ni ada nilai dekat bahagian bawah. Jadi kena buka dulu Zener diode ni. Kena confirmkan dulu nilai dia berapa. Yang ni aku dah nampak nilai dia 4148. Yang ni koma dah. Aku nampak tadi 4148. Kat bawah board tu ada nilai dia. Jadi IC ni aku tak pasti dia okey ke tak okey lagi. IC PWM dia pun tak pasti. 3525 ni pakai 3555. Ni LM358, LM354. Jadi komponen bahagian ni aku tak pasti lagi. Yang dua tadi yang confirm rosak. Jadi yang lain pun nak kena check balik bahagian board ni. Jadi sebenarnya aku dah fokus bahagian board yang ni. Ni pun dah rosak juga. Sini ada satu resistor yang sama nilai sebenarnya, 1 ohm. Dia dah open yang ni. Dia dah open yang ni. Kat sini ada triad BT139 2 biji. Pun dah rosak. Relay kena tukar baru. Kapasitor aku cek okey lagi. Kapasitor dia yang besar ni 470. Ini masih lagi okey. 4 biji masih tak ada tukar ni. Jadi aku nak kena confirm dulu board yang ni macam mana. Sebab kalau ada banyak sangat komponen yang rosak dekat sini, akan ambil masa yang lama lah untuk buat troubleshoot. Tapi yang bagus kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Kalau ada rezeki hidup balik board ni. Kalau boleh kita tak nak tukar seketul lah, kita cuba repair dia. Aku cuba masukkan supply DC kat sini, tengok macam mana board ni. Tapi kena tukar dulu komponen 2 tu dan check dulu komponen bahagian lain ada masalah ke tak ada masalah. Harap-harap board ni okey lagi lah. Tapi board bawah tu pun belum selesai juga, ada komponen nak kena tukar. Sebab aku check voltan dekat sini, output dia belum stabil lagi. Daripada rectifier dia, ada rectifier 2 biji kat bawah tu. Yang IGBT dengan diode ni masih lagi okey lah. Dan board dia pun tak ada yang terbakar lah. Tak ada yang terbakar. Tapi aku akan check juga kalau ada longgar semua. Harap-harap boleh kembali beraksi lah. G2 yang kedua ni. Okey, bukan mudah. Nak repair radio dia bukan mudah.
Ada customer aku dia kata nak repair gitu sampai harga 600. Tapi aku dapat repair tu dengan harga 200.5. Alhamdulillah dia setuju buat harga tu dan dah selesai pun. Dia bukan masalah harga barang, komponen-komponen ni, memang harga barang memang murah lah. Okey, tapi masa untuk kita repair tu yang masalah, yang lama lah, ambil masa yang lama. Okey, contoh welding yang tadi, tu G2 juga. Itu dah settle tadi. Daripada pagi sampai ke petang lah. Tak mudah. Okey. Ini melihat keadaan ni mungkin akan lebih masa lagi daripada yang tadi. Okey, itu saja pengenalan untuk brand G2 yang kedua. Apa masalah dia? Jadi ke tak jadi, kita cuba dulu. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.